Okay guys, so sekarang kita dekat KLIA 1, last minute beli tiket flight. Kita nak hantar projek klien Gimmick Raya. Okay, untuk event yang besar juga, YB Sarawak ada involve juga ni. Let's go. So kita dah kena final call. Ni kita orang berlari dan alhamdulillah sempat juga sampai. Kita berlari tadi semua. Untuk business trip kali ni, aku bawa budak ni ke Sarawak. Itu barang kita kan. Yes, barang panas nak hantar kat klien. Duduk sini sayang. Duduk ujung. Duduk sini. Let's go. Sayang, come. Alhamdulillah, package is secured. Now, jom jumpa klien. Kita dah sampai dah Sibu Sarawak Airport dan kita akan berjumpa dengan klien kita terus. Ni adalah Gimmick Raya untuk event besar di hadapan 2,000 penonton. Jadi itulah sebabnya saya ke sini hari ni. Okay, let's go. Ni lah klien kita, Encik Hafiz. Sebenarnya geng, aku nak deliver projek ni terus dekat airport. Tapi aku macam agak risau. Jadi aku nak test sistem ni on-site. So kita tidur 1 malam dekat sini. Aktiviti pagi ni hanyalah swimming pool sebab kita akan masuk on-site petang ni nanti. Ambil hati budak ni dulu ke? Oh, amboi kau dek. Yang ni pula aku cuba balas urgent calls. Tapi kau tengok je buat apa kat aku. Aku rasa dia tak nak kasi aku bekerja lah sewaktu dengan dia. Sekejap lagi budak ni tidur dan waktu petang kita pergi site dekat sini, Universiti Teknologi Sarawak. Kau tengok dewannya geng, memang patut beribu orang boleh masuk kat sini. Wish nervous jugalah geng. Dan ini adalah pentas yang kita akan letak gimmick nanti. Bila package dibuka, saya terus set up sistem ni sebab masa tak cukup. Flight saya malam ni dan saya nak buat multiple test to avoid any conflicts semasa majlis nanti. Alhamdulillah, projek Gimmick Raya berjaya. Klien happy, kita pun happy. And thanks to them juga for helping me. Sebelum balik ke hotel, saya ambil masa untuk shopping baju raya untuk family saya. Jadi tema raya adalah traditional Sarawak. Kita on the way balik ke airport. And this is my first time sebenarnya ke Sibu Sarawak. Although it's a short trip, but it was truly meaningful. Semoga satu hari nanti Aiz Electronics akan lebarkan sayap di negeri Sarawak ni. Okay, alhamdulillah kita dah sampai airport Kuala Lumpur. Projek pun dah selamat deliver kepada klien kita dan alhamdulillah klien pun happy. Jadi kita pun boleh beraya dengan tenang. Okay geng, selamat raya. Itu saja, bye.